Menarik komen ni. Terima kasih pada yang tuan yang komen. Masalahnya yang tengah beli bulan depan confirm cuak. Hahaha. Harga emas bakal jatuh 1,700 per ounce. Terima kasih pada yang komen. Pertama sekali sebenarnya kita tak tahu pun ramalan yang tepat berkaitan dengan harga emas akan naik ataupun turun. Kalaulah betul harga emas akan jatuh sehingga 1,700 per ounce, saya rasa penyimpan emas seperti saya lah orang yang paling happy, sebab pada waktu itu kita akan dapat borong emas banyak-banyak. Sejujurnya penyimpan emas fizikal tidak akan rasa cuak, malahan kita akan lagi happy lah, sebab kita nak memborong, bukan membeli tau, bukan membeli sikit-sikit, bukan simpan sikit-sikit, kita borong terus, pukal terus. Kepada tuan yang bertanya, saya nak tanya satu benda. Kalau betul lah harga emas boleh jatuh sampai 1,700 per ounce, satu soalan saja, dah sediakan duit ke nak beli banyak-banyak emas? Itu persoalannya. Kalau dah simpan, bagus. So, jatuh terus beli, jangan fikir-fikir lagi, So, tuan-puan, sekali saya nak tekankan perbezaan di antara gold trader dengan gold saver amat berbeza. Gold saver, especially emas fizikal macam kita ni, kita menyimpan nilai. Bila harga emas itu turun, itu waktu terbaik untuk kita memborong. Bukannya membeli, memborong. So saya doakan agar betul itu akan jatuh sampai 1,700, sebab saya nak borong kau emas, rasa menyesal lah juga kan, nak beli harga emas dah murah tak beli banyak-banyak kan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.